Hello guys, welcome back to my channel. Selamat menonton dan selamat datang ke Pulau Redang. Selamat pagi. Selamat pagi. Like betul-betul pagi. 2:30 pagi. 2:30 pagi nak pergi mana yang? Redang. Nak pergi Pulau Redang. Sebelum ni kita orang tak pernah pergi Pulau Redang. Nak cakap apa pun tak tahu sekarang. Ngantuk. Okay, bye. Kita bertolak drive slow-slow. InsyaAllah sampai sana kita target dalam sampai pukul 8 lah. Sebab boat kita dalam pukul 9.30. Okay lah, jom bergerak. InsyaAllah. 6 hours later. Okay, Alhamdulillah. Pukul berapa ni ya? 6.30 kita dah sampai dekat Plaza Tol Kuala Terengganu. Kita tidur, kita naik boat, kita jumpa di Pulau Redang. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, Alhamdulillah dah sampai dah. So sekarang kita berada di Jetty Merang Waterfront. Jetty Merang Waterfront ni famous lah untuk, antara jetty yang famous lah untuk ke Pulau Redang. Kalau korang datang dengan kereta, dia ada parking space dia dekat jetty tu. Aku rasa under jetty tu punya management lah, tapi tak ada orang lah guys. Macam agak seram sikit, agak berisiko sikit. So kita orang patah balik sikit kan, macam Jetty Merang tu dekat belakang sana. Kita orang patah balik sikit, kat sini ada parking spot. Dia macam ada rumah orang ni lah. Rumah orang ni pun dia menyediakan, dia ada buat servis hantar orang ke pulau juga. So dekat agaknya kawasan rumah dia ni, dia letak bumbung-bumbung zinc macam ni untuk kita parking lah. Dan kita bayar je lah. So Aisyah pergi tanya abang tu berapa parking rate satu malam kat sini. Rasa selamat sikit macam korang tengok. Tengok ada banyak kereta lah. Banyak kereta. Okay. Okay lah, parking dulu. Saya breakfast dulu kot. Allah, tak ambil. Sekejap ambil duit. Apa, RM10 lah tu satu malam. Okay. Sebelum ada food court kecil ni, masuk je dekat entrance dia dekat situ. Korang cari rumah ni, Amar Boat Service. Boleh parking kat sini, RM10 je satu malam. So total kita pergi 4 hari, RM40 sahaja. Okey lah? Okey. Ni kemudahan semua ada. Semua ada. Kedai makan, dia ada buat mini food court dekat situ. Boleh makan nasi dagang. Kat depan dekat roundabout kecil tu pun ada juga. Lepas tu kemudahan dekat Amar Boat Service yang kita orang parking ni semua ada. Toilet, kemudahan semua ada. Baik, jalan-jalan cari breakfast dulu. Ni lah yang aku cakap food court kecil dia tu. Parking dia tu kat situ. Food court kecil tu kat sini. Kita tengok apa ada. Yang saya nak nasi dagang. Oh, tak ada nasi dagang. Boleh lah, nasi lauk lah. Dia kalau makan breakfast Halik Patah Timur ni dua ni je. Gula atau ayam merah. Gitu, dia tu. Air crispy semacam. Air crispy roti sardin. Orang Geul. Orang Geul makan ayam. Kita ayam merah. Ayam merah apa gula. Kau nak makan 5/10 lah. Boleh. Okay, sekarang kita tengah tunggu boat. Tunggu boat nak sampai. Tadi aku nampak ada boat dah sampai dah. So sekarang dalam pukul 9 suku 9.20 lah. Dan setengah insyaAllah kita gerak. Macam korang boleh nampak kat sini, boat dah sampai. Nampak? Ada 3 boat sebab ramai orang hari ni. Rupanya aku dapat info sebab aku sendiri baru tahu. Nak pergi Pulau Redang ni pun dia ada day trip. Boleh pergi day trip juga. Nak pergi balik hari, pergi pagi. Lepas tu dia ada snorkeling. Ada dia punya aktiviti-aktiviti lah. Sekali dengan makan semua. Korang boleh Google je package-package day trip ni. Pergi pagi, balik petang. Kepada yang tak nak bermalam kan. Itu macam save cost sikit lah. Tapi boleh experience the full flash of Pulau Redang dalam masa satu hari.
Korang boleh try itu juga. Okay. Redang Reef sini Redang Reef. Redang Reef. Jati jaga kepala. Tangan jaga tak Dek mana? Dek kat sini. Kat mana tu? Sini. Sini lah lawa. Depan ni. Boleh? Depan? Pakai jaket lah. Pakai jaket. Mana ni hijau. Okay, bismillah. Kita mau hala ke Redang Reef. First time ni nak pergi ni. Best tak? Best. Hadiah birthday. Hadiah birthday. Hadiah birthday ni. Itu berat. Let's go. Perjalanan daripada Jeti Merang nak ke Pulau Redang tak adalah jauh sangat guys. Kalau kita naik speedboat ni makan masa dalam 40 ke 45 minit, memang sangat cepat. Tapi korang ada juga option untuk naik ferry ke sana yang memakan masa dalam sejam ke sejam setengah. Cantik gila geng. Tengok geng. Cantik right. Jakun je pergi Redang. Sudah sampai. Kiri sana ya. Belah kiri sana. Saya dah buka kipas semua siap-siap dah. Sudah sampai. Pulau Redang. Let's go. Sampai besok kita naik dulu. Beg semua dia angkat, tapi gua angkat beg gua je lah dulu kan. This is nice. Huh? How come I didn't know about Redang Island before? I didn't bother to come here, why? Wah. Walaupun korang ada atas speedboat, dia berpeluh juga. Sebab mesti panas juga. Tapi this is nice guys. Sabar letak beg dulu. Excited sangat. Okay, kita tengok. Wow, tengok air dia guys. Masya Allah, subhanallah. First time nak datang Redang Island, Redang Reef Resort. Bestnya pasal Redang Reef Resort ni sebab dia dekat ujung tau. Dia bukan dekat area pasir tu, dia menyorok kat ujung ni. Dia ada dunia dia sendiri kat sini. So korang boleh tengok lah. Sebab tu dia panggil reef. Dia dekat belah-belah reef lah katanya kan. Tengok air dia, ya Allah yang. Okay. Shot up berat. Okay, up berat 2. Cantik. Oh, cantiknya. Yang depan tu Laguna. Nak buka spek aku tak nampak. Mahal yang tu je, quite pricey. Tapi kalau korang ada extra budget nak menginap kat sana, boleh cuba. Dia 5 bintang 4 bintang. Nampak oh. Boleh bermandi-mandi dekat area tu. Aku tak sabar betul lah nak berendam kat situ kan. Free and easy lah kan. Nak ni. Kat sini je. Kat sini kan. Wah, boleh sewa dia punya snorkeling gear. Lepak je kat situ. So kalau korang Google, aku pernah Google, daripada jauh pun boleh nampak area yang coklat ni daripada Google Maps. Sebab apa? Dia open macam ni mat. Petang-petang korang boleh duduk, minum, makan, baring, apa nak buat OOTD, semua boleh buat kat sini. Kita tunggu malam karang. Malam karang memang best. Weh, dia nak ke? Dia nak ke? Oh, dia follow. Weh, belakang dia yang. Ya Allah, nice-nya. Mana toilet dia? Mana? Oh, hujung Wih, nice lah. Nice lah yang. Suka tu. Dia ada private beach guys. Dekat belakang ada private beach. Tak payah beramai-ramai kat belakang tu snorkeling. Wah. Dia nice lah tu. Pada korang yang baru nak cuba Redang Island, boleh cuba lah. Boleh cuba menginap dekat Redang Reef ni. Harga dia pun tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Untuk datang 2 orang tu sangat berbaloi lah. Menengokkan package dia tu, sekali makan, aktiviti penginapan, memang berbaloi lah. And sebelum check in, macam biasalah, kita kena dengar taklimat dulu, baru boleh check in. Bilik nombor? 1 kau. Jarang-jarang dapat bilik nombor 1.
Silakan. Aku pun tak tahu apa nak buat 4 hari 3 malam. Tapi kita tengok. Confirm memang banyak aktiviti air-air lah. Tada! Oh, dah sejuk. Wah, dah sejuk. Nice and cozy. 2 queen bed weh. So, awak sini? Situ sini? Betul. Dia ada lampu ke kat sini? Wah, ada. Nak review ni pasal lampu. Cantik, selesa. Simple but nice. Bila kita pergi pulau, kita expect bilik-bilik macam ni lah. Bilik-bilik ni, dia akan datang dengan balcony lah. Tapi malangnya, kita punya view hanyalah kolam yang kecil lah. Yang bestnya, bila dapat bilik belah sana, straight nampak laut kan. Tapi dia cakap bilik belakang tu, dia off dulu buat masa ni. Siapa yang datang, katanya nak sanitize dan cuci-cuci dan sebagainya. Betul ke tidak? Wallahualam. Gua nak charge dulu kamera dan phone, bersiap sedia untuk aktiviti seterusnya. Okay, bye-bye. Sedap. Kari dia sedap. Ada ayam kari, eggplant, terung sambal, ada isi ketam, isi siapa tak tahu. Tak ambil nasi banyak sangat sebab hari kita nak pergi snorkeling. Pukul 2 suku. Sekarang lunch 12 lebih. Sebab duduk kat pulau, dia makan lunch awal. Kalau kat office makan lunch lewat. Sebab bos bagi keluar lunch pukul 1 baru boleh keluar. Lambat. Bismillah. Kari dia sedap. So ni tempat entrance dia tadi. Aku tak sempat nak tunjuk lagi tadi sebab kalut sangat. Redang Reef Resort. So boat dia akan sampai kat sini, korang akan turun kat sini. Tengoklah, ya Allah, jernihnya air. Snorkeling gear, life jacket. Sampai korang boleh buat pembayaran. One time payment only. Dia bukan collect sekarang. So sekarang kita jalan-jalan dulu lah. Tak boleh nak berendam lagi. Dari bilik ni korang boleh jalan je lah. Dia ada TT. Wah, cantiknya. Awalnya sekarang dah pukul 2, dekat 2.30. Aku pun dah gear up. Jaket, ada snorkeling goggle dia. Once dah bayar sewa tu, tunjuk je receipt. Siapa yang datang sini boleh ambil dekat snorkeling center dia kan. Ambil collect, lepas tu dia adalah fee dia kalau korang hilangkan. Macam snorkeling goggle dia pun dah 450 mat. 450. So jangan hilangkan, okay? Baik. Right, so both of us are gear up, ready for our first snorkeling trip. Let's go. Jaga kepala. Okay, this is the first spot. First spot kita berada dekat Pulau 5. So kita snorkeling kat sini untuk day 1. Air agak laju lah hari ni. Dia punya current agak laju. Boleh dikatakan tak berapa nak relax kak. Tapi tak apa, kita cuba lagi. Hilangkan krem-krem di kaki dulu. Nice. Cuaca cantik. Arus agak laju sikit hari ni. Hitam lah dia. Buat payung korang. Suasana petang-petang dekat tepi pantai ni yang kita jalan tadi. Dalam early video tadi, ramai orang petang-petang sebab petang dah tak panas. So kita boleh mandi dekat sini. Ya Allah, jernihnya. Ya, ada banyak ikan. Ada banyak ikan. Jom tunjuk. Kat mana?
Bukan, tu daun. Kat situ tadi. Jernih macam tu. It's so white and it's blue at the same time. Kau tengok. Okay. Aku tunjuk ikan lah. 1, 2, 3. Ha. Guys, I'm going to enjoy for the rest of the swimming and snorkeling session. Okay, kita tengok apa aktiviti seterusnya di malam hari. Bye bye. Dina, muka penat tu. Penat tu. Malam ni mesti tidur kau-kau ni. Dah pukul 7 lah. 7 lebih dah actually. 7.21. So boleh start makan dinner. Check it out. Untuk dinner, dia akan guna khas restoran kantin terapung dia lah kan. Basically atas air. Kau boleh duduk dekat open space there. Dinner. Okay, boleh. Terima kasih. We have here, this is what? Fish. Okay, sotong. Sedap. Okay. Kita makan kat sini. Diorang akan serve kat kita. Pagi petang, dinner, breakfast. So sitting area dia pretty comfortable. So spacious. Yang selalu keluar lah dekat FYP TikTok aku ni. Makan di sini. So kita makan kat sini. Kita melihat view di sekeliling. Apa perkara paling best hari ni? Guys, Blackout. kalau bagi saya the favorite stuff adalah bermandi-mandi di pantai lah. Compare dengan snorkeling dekat Pulau 5 tu kurang sikit sebab arus dia laju sangat. Berenang lah macam berenang setempat je. So itulah dekat hari ni. Kita makan. Hari ni adalah hari kedua di Pulau Redang, Terengganu. Pagi lagi, wah cuaca sangat cantik. Tengok cuaca. Sangat cantik. Sunrise. Tapi aku bangun agak lewat sikit lah. Semayang subuh tadi. Ingatkan boleh larat nak berjaga sampai nak tunggu sunrise kan. Nak tengok dia slow-slow naik. Tapi unfortunately tertidur juga. Dekat Reef Redang ni, dekat belakang ni dia ada private beach macam ni tau. Tapi dia punya pasir ni taklah sebersih macam dekat pantai yang dekat depan Laguna tu. Dia ada penuh dengan sepihan-sepihan batu karang yang dah mati kan. Tapi tak apa, korang kena pakai selipar je. Apa kita akan buat untuk hari kedua guys? Aku tak ingat itinerary dia. Tapi yang aku pasti, kita akan pergi ke Taman Laut dia panggil. Alamak, tak ingat lah. Taman Laut dengan bayaran sebanyak RM5. So kita akan snorkeling dekat situ. Selepas itu kita ada aktiviti tambahan. Alah, aku tak ingat lah itinerary dia apa. Korang tengok je lah video ni First thing first, breakfast. I need breakfast. Let's go. Selesai saja breakfast, kita orang pun gerak terus pergi Redang Marine Park. Ni adalah salah satu spot yang wajib korang kena datang dekat sini. Sebab korang boleh tengok ikan-ikan yang sangat friendly dekat tepi-tepi pantai je. Ini adalah Marine Park. Okay, wah, so nice. The weather is so nice guys. Super duper nice. Give me my spectacle. My mata sudah kecil. To me. Happy birthday to me. Untuk tatapan umum lah, saya dah masuk 3 series lah. So sepanjang 2 tahun dah saya meng-YouTube ni, akhirnya saya dah achieve angka 30. 30 tahun. Wah, so nice here. Bezanya dengan Marine Park ni, Redang Marine Park ni, kita tak perlu duduk atas bot lama-lama lah kan untuk snorkeling. Dia akan park bot dekat jetty tu. Kita boleh turun kat sini lah, lepak-lepak dekat tepian pantai macam ni untuk snorkeling. Balik. Jom balik. Dia tanya aku, what are you waiting for? Actually aku tunggu dia. Dia punya
Pencerahan dia panjang sangat. If you stay here 4 days, they will repeat the same speech 4 days. Okay, tak apalah. Tapi itu tugasan dia lah, nak jaga keselamatan kita, betul tak? Kita ni manusia, kena di-remind selalu. Okay, 45 minit bermula. Let's go! Oh, the water is so nice. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling. So kepada korang yang nak bagi makan ikan cantik-cantik lah, ikan laut warna kuning, warna hijau, warna biru semua ada lah, besar kecil, boleh datanglah dekat Redang Marine Park ni. Wah. Wah, ada gigit man. Ni salah gigit, dia ingat roti je. Sama macam roti lah. Lepas ni balik. Sementara tunggu aktiviti snorkeling kan, korang boleh chill je lah. My favourite place will be the private beach lah. Sini memang less people, korang boleh relax, tengok semua kat sini. Wah, air dia, colour, langit, scenery. Wah, korang kena datang lah. Memang one of the best island yang saya pernah pergi lah. Kena datang. Kita makan tengah hari. Wah, makan tengah hari ni best. Sebab nasi ayam. Kali ni punya lunch memang Reef Redang nailed it. Tengok air guys. Air tengah hari. Ya Robby. Tu nampak ada baby shark du baby shark du. Depan Reef Redang ni je korang boleh snorkeling, sebab setiap hari pukul 5 dia akan buat live shark feeding dekat area dalam tu. So akan ada black tip shark yang berukuran dalam daripada 4 ke 6 kaki lah dekat situ. So petang ni kita nak tengok live shark feeding pukul 5 every day. Ronda-ronda inside Laguna. Tengok next time boleh kita datang Laguna pula. Antara yang boleh dikatakan mai lah jugalah nak mampu macam tu. This is the pool area. Quite nice. Have all these stall that selling drinks, swimming apparels, got ais kacang also here, petang-petang. Nice. Ni dekat tempat lepak dia. Sambil lepak minum, boleh tengok view laut yang biru. Sekarang dah pukul 2. Kita nak get ready untuk pergi snorkeling satu lagi tempat. So jom get ready pergi snorkeling. Ikan pari, gamat, ada banyak. Pulau Kerengga is a must. Apa petang ni? Shark dive, shark feed. Jom. Okay, hari ni apa? Okey, hari ni kita pergi tengok shark dekat sana dengan Abang Ding. Pergi makan. Abang Ding, Abang Ding nak buat apa hari ni? Okay. Takut tak? Selamat dah ni. InsyaAllah selamat. Kalau selamat kita lari awal. Dijamin. Okay, let's go. Bagi aku hancur sikit dia.
later. Dah makan dinner? Dinner best tak? Best. Western. Lupa lah nak bawa kamera nak tunjuk. Tak boleh phone lah pula. Ada kambing bakar, ada ayam goreng, ada fish and chip, mushroom soup. Semua best. Chef dia baik. Chef dia baik, budak Melayu muda. Malam ni kita nak cari apa yang happening dekat sepanjang pantai dekat area ni. So jom lah, sebab semalam pun tak dapat nak keluar. Aku nampak ada fire show dekat sana. Jom kita check it out. Oh, kat sini ada macam-macam kedai lah. Malam boleh lepak. Ada macam tu food court dia. Sekejap lagi kita pergi minum-minum malam, kopi, mengopi kot. Sebabnya dia umum. Ada 10 minit je lagi pertunjukannya. Oh, lari. Hey, sexy lady, where you from? Tell me where you from. I wanna know. Hey, sexy lady, me I'm hot. Tell me where you from. I wanna know. Hey, oh, listen. I call her baby 'cause she's coming from a yellow shade. Oh, señorita 'cause she's moving like I'm going. Oh, baik tu guys. Fire show. Berpeluh muka lah. Api besar. Ni dia ada dive center, snorkeling center. Tak payah risau lah apa-apa nak makan ni. Cuma harga dia lah kita tak tahu berapa. What happening here? What happening? Dia dah sampai. Milk tea RM8. Jom review. Glass model dia sama macam kat kedai Mama dekat KL, sama. Tapi Mama tak ada ni, steel straw. Wah, enak tu yang berbaloi. RM8, worth every cent. Basically dia ada macam-macam lah kat sini. Ada kedai runcit, ada kedai kopitiam, ada live band, ada fire show. Dia tak mati lah tempat ni malam kan. Ada setengah pulau tu dia lack of activity. Tapi sini boleh dikatakan boleh basically semua ada. Malam memang hidup. Ngam. Just look at the view guys. Wah. In our last day here, kita orang decide tak nak buat aktiviti-aktiviti yang banyak lah. We decided to chill and relax and nikmati pemandangan sekeliling. Dah penat lah yang sunset semua kan. Ui, best lah. Sunset tu is emas lah. Kalau korang datang 2 hari, salah satu pagi tu korang bangun awal sikit tengok. Memang berbaloi lah. Dia punya matahari tu kan, dia keluar daripada celah pulau 5 tu tau. Celah pulau 5 tu betul-betul kat tengah tu dia naik. Memang cantik lah. Hari ni Redang Reef sediakan nasi lemak. Oh, memang makanan kita lah. So senang cerita, makan tak payah risau dah. Book package sekali dengan makan, sekali dengan snorkeling dengan Redang Reef ni, semua dia layan. Staff memang friendly gila. Dia ajar kita tu, dia ajar kita ni knowledge tentang laut, tentang kehidupan pulau. Memang best. Shout out to Abang Din dengan brother seorang lagi tu. Sampai hari ketiga tak tanya nama dia apa. Tak nak cakap banyak. Thank you so much for watching. Kepada orang kat luar sana, dah cakap banyak kali dah ni. Subscribe lah. Tekan je subscribe kat bawah tu. Percuma je. Korang set to all supaya boleh dapat notification daripada update daripada channel saya lah. So I hope you guys can stay tuned to my channel. InsyaAllah dalam vlog-vlog atau video-video ke depan, video-video nanti, video-video akan datang, saya akan bawakan video yang lagi menarik lah kot kan. Ada banyak lagi ruang untuk diimprove. InsyaAllah tempat-tempat yang menarik. Jangan lupa Subscribe and follow dan share kepada rakan-rakan dan kawan-kawan anda. Okay, I see you guys next time. Thank you Redang Reef. Assalamualaikum. Goodbye.